Proton X70 yang baru. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Jom kita kira. Model Premium X harganya RM127,000. Deposit kalau 10% RM12,700. Engine 1.5 road tax RM120. Insurans kalau dah ada 55% NCD RM1,611. Total upfront yang kena prepare adalah RM14,431. Installment kalau ambil untuk 9 tahun paling panjang, sebulan installment RM1,345. Setahun RM16,140. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM1,611, road tax RM120, servis RM1,500 setahun, wear and tear at least kena preparekan RM1,500 juga. Total up untuk dia punya yearly expenses adalah RM4,731. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM20,781. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,739. Berapa income yang selesa? Kalau nak gunakan 30% daripada income, sebulan minimum income kena ada RM5,800. Kalau nak gunakan 20% sahaja daripada income, sebulan income kena ada RM8,700. Korang rasa X70 ni sesuai tak kita pakai sampai 9 tahun? Cuba korang komen.